team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Bungkus, bungkus, bungkus aku dong. Bungkus, bungkus, bungkus. Jangan. Maaf, ter-TikTok pula. Saya excited. Jom teruskan ulasan. Malam penuh emosi dan kebanggaan tercipta di Stadium Sultan Ibrahim apabila Johor Darul Takzim JDT menundukkan kelab Jepun Sanfrecce Hiroshima dengan kemenangan meyakinkan dalam satu aksi yang syarat dengan disiplin taktikal, keazaman tinggi serta sokongan luar biasa daripada para penyokong setia Harimau Selatan. Perlawanan yang berlangsung dalam suasana Ramadan itu menyaksikan ribuan penyokong hadir lebih awal untuk berbuka puasa sebelum bersama-sama meniupkan semangat kepada pasukan kesayangan mereka, menjadikan malam tersebut bukan sekadar perlawanan bola sepak tetapi satu pengalaman kebersamaan yang cukup istimewa. Seawal sepak mula, jelas kelihatan bahawa JDT turun dengan misi yang jelas, menguasai permainan dan tidak memberi ruang kepada pelawat untuk membina rentak. Walaupun Hiroshima hadir dengan reputasi sebagai antara kelab kompetitif dari Jepun, skuad kendalian JDT memperlihatkan keyakinan tinggi untuk bersaing secara terbuka. Tempo permainan pada awalnya seimbang dengan kedua-dua pasukan berhati-hati dalam membina serangan, namun JDT mula menunjukkan dominasi dari segi penguasaan bola serta pergerakan di kawasan tengah padang. Detik penting perlawanan hadir pada minit ke-27 apabila pertahanan Hiroshima Kim Ju-song dilayangkan kad kedua selepas insiden menyiku pemain JDT dalam perebutan bola. Pengadil tidak teragak-agak untuk mengeluarkan kad merah memaksa pelawat beraksi dengan 10 pemain untuk baki perlawanan. Keputusan tersebut serta-merta mengubah corak permainan. Dengan kelebihan seorang pemain, JDT meningkatkan tekanan dan mempercepatkan tempo hantaran, cuba memanfaatkan ruang tambahan yang mula wujud di kawasan lawan. Menjelang tamat separuh masa pertama, statistik jelas memihak kepada tuan rumah apabila JDT menguasai hampir 70% penguasaan bola. Hiroshima yang terpaksa bertahan dengan 10 pemain menyusun barisan pertahanan lebih rapat dan bermain secara kompak bagi mengekang asakan bertali arus daripada jentera serangan Harimau Selatan. Beberapa percubaan berbahaya berjaya dihasilkan termasuk 2 rembatan yang sekadar singgah di palang gol sekaligus menafikan sorakan awal penyokong tuan rumah. Walaupun gagal menemui jaringan dalam babak pertama, momentum jelas berada di pihak JDT yang terus menekan tanpa henti. Memasuki separuh masa kedua, perubahan taktikal dilakukan apabila pemain tengah kreatif Agir Akitche dimasukkan menggantikan Nacho yang mengalami kecederaan hamstring. Kemasukan Agir membawa dimensi baharu kepada permainan JDT. Sentuhan pertama dan visi hantaran yang dimilikinya segera memberikan impak dengan pergerakan bola menjadi lebih tajam dan tersusun. Hiroshima yang sebelum itu selesa bertahan mula bergelut untuk mengekang kreativiti yang dipamerkan di bahagian tengah. Hasilnya tiba pada minit ke-51 apabila Agir mempamerkan kualiti individu yang luar biasa. Menerima bola di luar kotak penalti, beliau melepaskan rembatan kaki kiri yang padu dan tepat ke penjaru gawang, menewaskan penjaga gol dan memecah kebuntuan perlawanan. Jaringan tersebut mencetuskan sorakan gemuruh seluruh stadium seakan-akan melepaskan segala tekanan yang terpendam sepanjang babak pertama. Gol itu bukan sahaja memberikan kelebihan kepada JDT, malah memaksa Hiroshima untuk keluar sedikit daripada blok pertahanan rendah mereka. Keadaan tersebut membuka lebih banyak ruang buat JDT untuk menyerang. Tidak lama kemudian, penyerang berbisa Bergson da Silva dimasukkan bagi menambah sengat di jentera hadapan. Kehadiran Bergson jelas mengubah dinamik serangan JDT. Pergerakannya tanpa bola, kemampuan menahan asakan pertahanan serta naluri penyudah yang tajam menjadikan benteng Hiroshima semakin tertekan. Setiap sentuhan beliau mengundang debaran kepada penyokong lawan.
Pada minit ke-62, tekanan berterusan akhirnya membuahkan hasil kedua buat tuan rumah. Satu gerakan kemas di bahagian sayap menghasilkan hantaran lintang tepat ke dalam kotak penalti dan Bergson yang berada di posisi terbaik tidak menyia-nyiakan peluang tersebut apabila tenang menolak bola ke dalam gawang. JDT kini mendahului 2-0 dan Stadium Sultan Ibrahim sekali lagi bergema dengan sorakan kegembiraan. Jaringan kedua itu seolah-olah menjadi noktah kepada kebangkitan Hiroshima yang semakin lelatihan beraksi dengan kekurangan seorang pemain. Walaupun memiliki kelebihan 2 gol, JDT tidak memperlahankan tempo secara mendadak, malah mereka menguruskan permainan dengan penuh disiplin dan kematangan. Garisan pertahanan kekal fokus, manakala kawalan di bahagian tengah memastikan Hiroshima sukar membina sebarang serangan balas yang berbahaya. Setiap percubaan pelawat dipatahkan lebih awal, mencerminkan organisasi permainan yang tersusun serta pemahaman taktikal yang tinggi dalam kalangan pemain tuan rumah. Di ruang tempat duduk VVIP, kelihatan Presiden Kelab Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyaksikan perlawanan dengan penuh perhatian. Reaksi kegembiraan baginda selepas jaringan kedua jelas menggambarkan kepuasan terhadap prestasi yang dipamerkan pasukan. Sejak mengambil tampuk kepimpinan, visi dan pelaburan jangka panjang yang dilaksanakan menjadi satu lagi bukti bahawa perancangan tersebut membuahkan hasil yang konsisten. Secara keseluruhannya, kemenangan ini bukanlah hasil kebetulan atau semata-mata kelebihan bermain dengan 10 pemain. Ia terhasil daripada penguasaan bola yang konsisten, kesabaran dalam membina serangan serta keupayaan memanfaatkan peluang pada waktu yang tepat. JDT memperlihatkan kematangan sebagai sebuah pasukan yang tahu bagaimana mengawal emosi dan momentum perlawanan, khususnya dalam aksi berintensiti tinggi di pentas Asia. Sokongan padu para penyokong turut memainkan peranan signifikan dalam mencorahkan suasana perlawanan. Kehadiran mereka yang sanggup berbuka puasa di stadium sebelum menyaksikan pasukan mereka beraksi menjadi sumber inspirasi tambahan buat para pemain. Malam tersebut menyatukan komuniti, mengukuhkan lagi hubungan antara kelab dan penyokong serta memperlihatkan betapa besarnya pengaruh bola sepak dalam menyatukan rakyat. Apabila whistle penamat ditiup, kemenangan JDT tertera di papan skor sebagai simbol keunggulan JDT pada malam ini. Kemenangan atas Sanfrecce Hiroshima menambah lagi reputasi Harimau Selatan sebagai wakil Malaysia yang mampu bersaing dan menewaskan kelab dari liga yang lebih maju. Ia juga menghantar mesej jelas bahawa JDT bukan lagi sekadar peserta di pentas Asia, sebaliknya pesaing yang harus dihormati. Malam gemilang di Stadium Sultan Ibrahim itu akan terus dikenal sebagai satu lagi bab penting dalam perjalanan Johor Darul Takzim. Dengan disiplin, kualiti individu dan sokongan tidak berbelah bahagi daripada penyokong Harimau Selatan, JDT membuktikan bahawa mereka berada di landasan tepat untuk terus melakar sejarah dan mengharumkan nama bola sepak tanah air di pentas antarabangsa. Sejurus tamat perlawanan, lautan penyokong biru merah berdiri sambil memberikan tepukan gemuruh kepada para pemain yang berbaris menghargai sokongan mereka. Sorakan JDT bergema berulang kali diselang-seli dengan nyanyian rasmi kelab yang dinyanyikan penuh semangat tanpa mengira usia. Ada yang merakam detik kemenangan dengan telefon bimbit, ada yang memeluk sahabat dan keluarga, malah tidak kurang juga yang kelihatan sebab menyaksikan satu lagi malam bersejarah buat kelab kesayangan mereka. Suasana itu membuktikan hubungan antara pasukan dan penyokong bukan sekadar sokongan di atas kertas, tetapi satu ikatan emosi yang kuat dan tulus. Kehadiran penyokong yang sanggup berbuka puasa di stadium sebelum menyaksikan pasukan mereka beraksi menambahkan lagi nilai simbolik kemenangan ini. Ia bukan sekadar kejayaan di atas padang, tetapi juga perayaan kebersamaan komuniti bola sepak Johor. Pada malam tersebut, stadium bukan hanya menjadi gelanggang perlawanan, sebaliknya menjadi saksi perpaduan, kepercayaan dan harapan yang terus menyala dalam hati penyokong Harimau Selatan.